Kami dah beli set Lego Dunia Super Mario. Dan kita akan buka tepat pukul 3 pagi. Kami ada set Lego Mario. Oi, Mario, hati-hati. Set Lego Luigi. Oh yeah. Luigi, kau hampir sedut kami tadi. Kami bukan hantu lah. Kenapa kau buat macam tu? Set Lego Pokok Piranha. Dia hampir gigit kita tadi. Korang okey tak? Aku tumpang gembira untuk korang. Set Lego Yoshi. Hai, Yoshi. Comelnya dia. Puteri Peach. Besarnya hati tu. Ini untuk korang. Aku rasa ada sesuatu yang jahat dan buruk kat dalam tu. Dan sesuatu yang nampaknya sangat menarik. Tapi buat masa ni, kami tak boleh buka set Lego misteri ni sebab ia dikunci dengan rantai magic. Tapi untuk hilangkan rantai ni, kena dapatkan 15,000 tanda suka. Dan hanya korang saja yang boleh buat, penonton kesayangan kami. Jadi, tolonglah tekan butang suka sebanyak mungkin. Dan kita akan tahu apa yang ada dalam set Lego rahsia ni. Okey, jom pilih set Lego mana yang kita nak buka dulu. Luigi. Mungkin Mario? Luigi. Mario. Luigi. Kejap, berhenti. Kawan-kawan, tolong selesaikan pertikaian kami. Jom buat macam ni. Kalau korang nak kami buka Mario dulu, langgan saluran ni. Tapi kalau korang nak kami buka Luigi, tekan butang suka. Mari kita tengok siapa yang paling banyak. Yang itulah kita akan buka. Buat pilihan korang sekarang juga. Tengok tu. Tanda suka dan langganan mula masuk. Okey, dah selesai. Luigi. Tengok, lebih ramai orang yang melanggan. Maknanya kita akan buka set Lego Mario dulu. Luigi. Ialah tukang pipe paling popular. Jom tengok apa ada kat dalam. Wah, korang! Tengok ni! Ini blok rahsia. Macam dalam permainan Mario. Mesti ada sesuatu kat dalam. Tapi, macam mana nak buka? Kejap. Aku rasa aku tahu. Tapi aku perlukan bantuan kau. Okey, nak kena buat apa? Tak payah buat apa-apa. Dia dah menyala. Sesuatu akan berlaku sekarang. Ini cendawan dalam game tu yang Mario makan untuk jadi besar. Sedapnya bau dia. Kau nak cuba? Kalau tak nak tak apa. Biar aku gigit dulu. Sedapnya. Sesuatu tengah berlaku. Aku jadi besar ke? Evgen! Bila masa kau membesar macam ni? Andre, buatlah sesuatu. Aku akan tolong kau! Korang, jom kita tengok. Mungkin ada sesuatu dalam set Lego ni yang boleh kecilkan Evgen semula. Kejap. Yang ni bukan. Yang ni langsung tak membantu. Tengok ni korang. Aku jumpa sejenis ubat. Dan ada manual kat sini. Okey, Mario pegang ubat ni. Lepas tu, Mario siram ubat ni kat badan dia. Dan Mario jadi kecil semula. Maksudnya, kalau Evgen jadi gergasi, dia akan kembali ke saiz biasa. Okey, jom kita siram dia. Jangan bergerak. Tadi saiz aku besar macam pencakar langit. Terima kasih, Andre. Aku lebih selesa macam ni. Nasib baik aku jumpa ubat tu. Jom kita simpan benda ni jauh-jauh. Dan pada masa yang sama, jom tengok apa lagi yang ada dalam set Lego ni. Okey. Tengok ni. Ini topi rasmi Mario. Ada benda lain lagi kat sini. Sarung tangan Mario. Dan juga misai Mario. Hebatnya. Cuba kau pakai. Topi. Dan misai. It's Mario. It's Mario. It's Mario. It's Mario. Yelah, kau memang nampak macam dia. Lepas tu, It's Mario. aku tak faham. It's Mario. Macam ada yang tak kena kat sini. It's Mario. It's Mario. It's Mario. Korang ada perasan sesuatu yang pelik tak? Aku masih tak faham apa yang tengah berlaku ni. It's Mario. It's Mario. Kejap, kau memang tak boleh sebut benda lain selain It's Mario ke?
It's Mario! Aku rasa aku tahu apa masalahnya. Huruf M kat topi tu terbalik. Tanggalkan topi tu. It's Mario! It's Mario! Maksudnya bukan sebab topi tu. Tanggalkan sarung tangan. It's Mario! Kalau macam tu, sah masalahnya pada misai tu. Cabut misai tu. It's Mario! It's Mario! It's Mario! Biar aku cuba. It's Mario! Tak berkesan. Kalau macam tu, ada satu je cara. Cukur misai tu. Ini Andre. Menjadi pun. Misai ni macam dah disihir. Kena simpan jauh-jauh benda ni. Kelakar pula. Mula-mula kau selamatkan aku, sekarang aku pula selamatkan kau. Jom kita tengok. Kita kan belum jumpa Lego tu lagi. Oh, tengok ni. Ada paket dengan manual. Okey. Macam ni. Kau pasang, aku beritahu apa nak buat. Letak yang putih atas yang merah. Yang biru ke atas sekali. Korang tengoklah. Nampak realistik betul Mario yang kita pasang guna Lego ni. Jom kita letak di atas rak. Jom. Khas untuk ini, korang. Kami dah bina podium macam ni. Tempat kami akan letak semua patung Lego kami. Oh, cantiknya. Korang nampak tak? Nampaknya dia suka podium kita ni. Aku cadang jom pergi pilih set Lego seterusnya. Jom. Okey. Andre, tengok ni. Tinggal 10,000 tanda suka lagi. Biar betul korang, hebatnya korang. Tak lama lagi kita akan tahu apa yang ada dalam set Lego rahsia ni. Tapi buat masa ni kita belum boleh buat lagi. Rantai magic ni menghalang kita. Dan hanya tanda suka korang yang boleh bantu. Jadi kalau belum tekan lagi, tekanlah sekarang juga. Jadi korang, aku cadang kita buka set Lego Luigi seterusnya. Sebab tanda suka pun dah banyak sangat. Dan ini adil untuk penonton kesayangan kami. Jadi set Lego seterusnya ialah Luigi. Aku harap dengan Luigi tak adalah gurauan pelik-pelik macam pasal pembersih hampagas tadi. Korang, kita ada masalah. Tengok ni, Luigi nampak sakit. Dan dia ada atas meja bedah. Dia perlukan bantuan kita segera. Tengok, kat sini ada semua benda untuk pembedahan. Pelitup muka, penutup kepala dan sarung tangan. Jom! Sebenarnya korang, ini permainan bernama simulator pakar bedah. Apa yang perlu dibuat ialah gunakan penyepit untuk keluarkan objek dari lubang-lubang ni. Tapi jangan sekali-kali terkena pada tepi lubang tu. Kenapa? Apa yang akan jadi? Biar aku cuba. Sebab nanti akan kena renjatan elektrik. Jadi kena buat dengan sangat berhati-hati. Nah, mulakan pembedahan. Okey, jom kita keluarkan tulang yang ini dulu. Kena sangat berhati-hati. Menjadi tak? Menjadi. Korang, aku dah berjaya keluarkan tulang pertama. Okey, Biar aku cuba. cubalah. Kenapalah aku selalu ada masalah macam ni? Nanti aku cuba lagi sekali. Jom kita keluarkan tulang yang ini pula. Okey, speed dengan sangat berhati-hati. Berjaya korang, tulang kedua dah dikeluarkan. Luigi, kami akan selamatkan kau. Tak bolehlah. Korang, itu bahagian yang terakhir. Kita dah selamatkan Luigi. Pembedahan berjalan dengan lancar. Bagi aku, memang lancar sangat. Jom tengok apa ada dalam set Lego ni. Oh, tengok ni. Ada sarung telefon. Ini bukan sekadar sarung telefon biasa. Ini sarung telefon gamepad. Ia melindungi telefon dan pada masa yang sama menukarkannya jadi konsol permainan. Jom kita main.
Macam ni, ia cuma sarung telefon biasa. Tapi macam ni, ia dah jadi konsol permainan yang lengkap. Jom kita cuba main. Super Mario terus bermula. Okey, jom lari. Lompat. Oh, berjaya. Hati-hati. Guna benda ni memang jauh lebih selesa nak main. Bagilah aku main pula. Kejaplah, aku belum habis main lagi. Mana boleh, kan dah main tadi. Tengok tu, game over sebab kau. 3, 2. Mana telefon aku? Sebab kau kedekut sangatlah tu. Kau dah rosakkan telefon aku. Beli yang baru nanti. Jom kita tengok dalam kotak ni. Mana tahu ada telefon? Tak ada telefon pun. Tapi ada kura-kura Super Mario ni. Dan ada benda lain juga. Aku rasa aku faham. Dalam game, bila kau pijak kura-kura ni, dia akan jadi leper macam ni. Dan mula meluncur ke sana sini, langgar semua benda. Jadi, benda ni pun mesti boleh buat macam tu juga. Dan kita guna benda ni untuk pukul dia balik. Jom kita cuba. Jom. Okey, jom kita buat perlawanan. Kawan-kawan, rasa-rasanya siapa yang akan menang? Tulis di ruangan komen. Tak apa, macam ni lah. Kalau korang rasa aku yang menang, subscribe saluran ni. Tapi kalau korang rasa Evgen yang menang, tekan butang like. Okey, ambil ni. Dapat pukul. Ambil ni. Dapat pukul. Kalah. Ya, kawan-kawan, aku dah menang. Korang ingat tak janji kita? Kalau aku menang, korang kena subscribe saluran ni. Jom subscribe sekarang juga. Ya, benda ni memang best sangat. Aku suka. Boleh main kat mana-mana saja. Kawan-kawan, kita dah terlupa pasal set Lego tu. Jom kita cari. Oh, tengok tu. Ada kat situ. Tapi tak ada buku panduan. Macam mana kita nak pasang ni? Biar aku buat. Kacang je bagi aku. Okey, yang ni rasanya kat sini dan yang ni macam ni. Lepas tu yang ni rasanya kat atas ni. Macam ni. Dah siap. Tapi nampak macam pelik sikit. Hebat betul kau ni. Kepala dia kat bawah kaki pula. Kena buat macam ni. Patutnya jadi macam ni. Tengok ni, comel kan? Aku pergi letak atas rak kejap. Mario, tengok ni. Kita dah siapkan Luigi. Hebat, jom. Aku bagi korang high five juga. Okey, set mana kita nak pilih lepas ni? Jom pilih Yoshi. Kejap. Tengok ni dulu. Tinggal 5,000 like lagi. Lepas tu kita boleh buka set Lego Mystery ni. Dan semua ni sebab penonton kesayangan kami. Kawan-kawan, terima kasih banyak-banyak kepada semua yang bagi like. Dan cuba tengok. Mungkin kau yang tengah tengok tu, mungkin kau belum bagi like lagi. Sebaik saja kau bagi like, rantai magik ni akan hilang. Dan kita akan tahu apa yang ada dalam set Lego Mystery ni. Tapi buat masa ni, jom kita pilih Yoshi. Hampir kena gigit tadi. macam ni lah. Kalau pokok piranha ni nak jadi yang pertama, biarlah dia. Okey, set Lego yang seterusnya ialah yang ni. Dalam game, ini pokok yang paling bahaya. Tadi pun dia hampir gigit aku. Oh, kawan-kawan, tengok ni. Pipe ni sebiji macam dalam game. Dia keluar dari pipe tu. Harap-harap dia tak gigit. Tengok tu. Dia mula sembur api. Kawan-kawan, dia dah sembunyi dalam pipe. Kita kena hapuskan dia cepat. Jom tengok apa lagi yang ada kat dalam. Harap tak ada benda yang menakutkan. Tengok ni, ada pokok. Pelik betul. Pokok piranha warna merah. Tapi yang ni warna biru. Mungkin yang ni baik? Dia nak tembak sekarang. Evgen dah beku jadi ais. Kita kena buat sesuatu. Kita perlukan pengering rambut yang besar. Tapi kita tak ada benda tu kat studio ni. Boleh tak kita buat unggun api? Idea yang tak bagus juga. Kawan-kawan, ingat tak tadi ada pokok piranha merah keluar dari pipe yang tembak bola api? Macam mana kalau kita buat dia tembak ke arah Evgen? Mungkin boleh menjadi. Tapi kena cari dulu kat mana aku campak dia tadi. Keluar cepat.
2, 3. Evgen, kau kat mana? Kau dah kena musnahkan ke? Aku kat sini. Apa yang jadi tadi? Panjang ceritanya. Jom kita cari set Lego ni. Kawan-kawan, kat sini bukan set Lego tapi pasu bunga Lego. Untuk apa ni? Ada arahan kat sini. Pokok piranha kena tanam biji benih Lego dalam pasu Lego, siram guna penyiram Lego dan dia akan jadi pokok piranha Lego. Ni pun biji benih dia. Dan ni penyiram dia. Kita masukkan biji benih dalam pasu. Mestilah kita takkan buat macam tu. Ya, kawan-kawan, kita dah berjaya. Ada benda pelik tengah jadi ni. Tengok ni, pokok ni keluarkan nota. Kat sini tertulis, jangan buka set Lego misteri. Pelik betul, tadi pokok piranha tu cuba nak bunuh kita. Tapi sekarang dia cuba nak selamatkan kita pula. Tapi tak apa, tak ada apa-apa yang boleh halang kita. Jom kita letak set Lego ni kat atas pentas kita dulu. Okey, jom letak pokok ni kat sini. Oh, harap-harap dia tak makan Mario dengan Luigi. Okey, jom kita buka set Lego yang seterusnya. Kawan-kawan, pokok piranha tu dah bagi amaran supaya jangan buka set Lego misteri tu. Tapi korang tak takut pun. Dan sekarang tinggal 1000 like saja lagi. Sebaik saja korang bagi semua like, rantai magik tu akan hilang dan kita akan tahu apa yang ada dalam set Lego misteri tu. Tapi buat masa ni, jom kita buka set Lego dinosaur baik, Yoshi. Mesti ada benda yang menarik kat dalam ni. Dia kan baik. Jom kita tengok. Ada batu kat sini. Tak. Ini alat khas untuk cari gali daripada Yoshi. Betul tu. Ada alat-alat kat sini. Nampaknya kita kena guna alat-alat ni untuk pecahkan batu ni. Dan kita akan jumpa tulang dinosaur kat dalam. Jom kita buat. Sekarang jom kita pecahkan dia. Jom ketuk guna tukul ni. Kuat lagi. Tengok tu. Aku dah nampak tulang yang pertama. Okey, biar aku tolong kau. Jom keluarkan dia. Okey. Tengok ni. Ini tulang rusuk dinosaur. Jom buat lagi. Biar aku ketuk pula. Ada kaki terkeluar kat sini. Dan ada lagi bahagian rangka yang lain. Kita sambung lagi. Biar aku cungkil guna benda ni. Okey. Ambil tukul ni. Jom. Okey. Tengok ni. Aku rasa ni sebahagian daripada kaki dia. Aku rasa ni ekor dia. Besarnya. Jom ketuk lagi. Tengok ni. Rasanya ni gading dia. Okey. Tengok ni. Ini kaki dia. Kaki yang kedua. Besarnya. Atau mungkin tangan. Mungkin tangan juga. Sebahagian tulang rusuk. Dah nak siap dah ni. Okey. Tolong aku ketuk. Tengok ni. Apa benda ni? Takkanlah ni sebahagian daripada kepala dia. Satu lagi gading. Ada gigi kat sini. Aku rasa aku dah jumpa rahang dia. Tapi penemuan yang ni pelik sikit. Aku dah jumpa Yoshi sendiri. Kawan-kawan, kita sekarang macam ahli arkeologi yang jumpa tulang haiwan purba. Tapi kita tak tahu haiwan apa yang kita jumpa ni. Siapa tahu haiwan apa yang ada gading macam ni? Tulis kat ruangan komen kalau korang tahu. Tolonglah kami, ahli arkeologi yang baru nak belajar ni. Okey, jom tengok apa lagi yang ada kat sini. Oh, ada benda ni. Aku tak tahu apa benda ni. Wah! Ada 2 pistol mainan lagi kat sini. Apa kaitan dia? Aku rasa aku dah faham benda ni untuk apa. Jom aku tunjuk. Ini projektor kecil yang akan pancarkan gambar dinosaur kat dinding. Tugas kita ialah tembak dinosaur tu guna pistol ni. Dan sesiapa yang dapat mata paling banyak akan menang. Ini macam permainan interaktif lah. Tapi sebelum kita main, kita kena tutup lampu dulu. Okey, jom kita mula. Jom. Okey, jom tengok siapa lagi hebat. Jom! Yang tu aku yang kena. Mesti aku yang kena tadi. Dan yang ni aku punya. Okey, isi semula. Kena.
Ambil ni. Yeay! Aku berjaya. Aku menang. Dan aku kalah. Tapi sebenarnya, aku sangat suka game ni. Tak apa, lain kali aku pasti akan kalahkan kau. Sebenarnya aku ni pakar. Jom tengok apa lagi yang ada. Okey, kawan-kawan, ada set Lego kat sini. Tapi dah siap pasang. Bagi aku, pasang Lego lagi seronok daripada dapat yang dah siap. Alah, tak apa. Jom letak kat podium kita. Okey, jom letak sebelah Mario. Wah, hebatnya. Mario tengah tunggang Yoshi. Okey, jom buka set Lego seterusnya. Kawan-kawan, kita ada 2 set Lego lagi. Princess Peach dan juga set Lego Mystery. Tapi kita tak boleh buka sebab kurang 500 likes. Kalau korang cepat-cepat bagi like sekarang, rantai magic ni akan hilang dan kita akan tahu apa kat dalam. Tapi buat masa ni, jom kita buka set Lego Princess Peach dulu. Jomlah buka cepat. Nak tahu juga apa kat dalam. Yeay, kawan-kawan. Tengok ni. Ni Kinder Joy warna merah. Macam Mario. Dan aku punya warna hijau. Macam Luigi. Jom buka cepat. Nak tengok mainan apa kita dapat. Tapi pertama sekali, aku nak rasa coklat yang sedap ni. Kawan-kawan, ni memang sangat sedap. Ya, aku setuju. Aku pun dah lapar ni. Lembutnya sampai cair dalam mulut. Sekarang jom kita tengok bahagian paling menarik. Mainan dia. Tengok ni kawan-kawan, aku dapat sesuatu yang ada gambar Mario. Okey, ada satu lagi benda dan manual. Berdasarkan manual ni kawan-kawan, benda ni sambung macam ni. Lepas tu benda ni letak kat pensel dan jadi macam ni. Sangat gempak kawan-kawan. Sekarang semua orang tahu ni pensel aku. Okey, aku pula. Oh, aku dapat cendawan. Boleh gantung kat kunci. Dan ni juga pop-it. Apa benda ni? Pertama kali aku tengok benda ni. Jom buka. Shoo! Nampaknya ni bekas bedak. Macam manis je benda ni. Ni gula icing lah. Yang orang tabur atas donat tu. Okey, jom tengok. Mana tahu ada benda manis lain dalam kotak ni. Benda manis tak ada, tapi ada Lego. Dan ia dah siap pasang lagi. Alah, tak apa. Jom letak kat koleksi kita. Letak kat sini sebelah Luigi. Okey. Comel betul lah dia ni. Jom, ada satu set terakhir kat sana. Kawan-kawan, kita ada satu set Lego terakhir dan ia rahsia. Tapi kita masih belum cukup likes. Tapi ada berita baik. Tinggal 1 like je lagi. Tolong tengok. Kau, kau. Mungkin kau yang belum like. Jom tekan like sekarang juga. Dan kita akan tahu apa ada dalam set Lego Mystery ni. Wah, kawan-kawan. Ni Bowser lah. Watak paling jahat dan menakutkan dalam dunia Super Mario. Lagipun, dia yang culik puteri tu. Jom tengok apa kat dalam. Kawan-kawan, ni pun patung yang dah siap pasang. Cuma kat sini Bowser nampak lagi comel daripada yang ni. Okey, aku pergi letak dia dengan yang lain. Okey, jom letak dia kat sini. Rasanya. Senyap. Semua okey. Aku pergi tengok apa lagi ada dalam kotak. Biar betul. Evgen, mana kau dapat cangkerang macam tu? Jumpa kat sana tadi. Ada lagi tak? Tak ada. Boleh aku pegang sikit? Bolehlah. Duri besar baru je keluar dari badan kau. Kau dah jadi macam Bowser. Gempak. Sekarang aku dah kebal. Sangat gempak. Tapi jom tunjuk kat kawan-kawan semua koleksi Lego kita. Jom! Jadi, kawan-kawan, tengok siapa yang kita ada kat sini. Pokok Piranha. Yoshi. Mario. Luigi. Mana puteri? Mana Bowser? Nampaknya Bowser dah culik dia lagi dan lari entah ke mana.
Kawan-kawan, kami perlukan bantuan korang. Dia tak boleh pergi jauh. Dia mesti ada dekat-dekat sini. Kalau korang nampak dia, tulis kat ruangan komen kat mana dia berada. Dan kami akan tangkap dia dan bawa dia balik. Okey, jom kawan-kawan. Tulis cepat dan kami akan baca komen korang. Tengok ni, Bowser ada kat belakang sofa. Cuba tengok kat mana dia. Okey. Tak ada sesiapa pun kat sini. Mungkin ada orang main-mainkan kita. Okey, tengok ni, ada satu lagi komen. Bowser dengan Puteri ada kat belakang korang, atas tong. Betul lah, tangkap dia. Dah Bowser, kami takkan biarkan kau terlepas lagi. Dan kau Puteri, hati-hati lain kali. Dan yang ni kita akan masukkan dalam sangkar. Kawan-kawan, tolong tonton video yang baru keluar kat skrin korang ni. Ia sangat menarik. Kat situ kami pertaruhkan nyawa kami. Dan kami nak pergi sedia untuk video seterusnya. Bye!